Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang mendengar studio podcast Sekolah Kebangsaan Macang Bubuk 2. Saya Nur Afia dan Nur Arisa, host anda untuk episod kali ini. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu? Okey, terima kasih Arisa ya. Okey, nama cikgu Muhammad Badrul Hisam bin Hamidi. Saya daripada Kuala Kangsar, Perak. Cikgu, apa maksud pendigitalan pendidikan sebenarnya? Pendigitalan pendidikan ni sebenarnya dia dah lama. Dari segi macam sekarang ni lah, ni pendigitalan kita simpan secara secara online, internet, secara soft copy. Jadi kita nak kurangkan penggunaan kertas. Dia juga dapat menjimatkan penggunaan kertas. Kita dapat menjaga alam sekitar. Pendigitalan ni senang. Bila-bila masa kita boleh dapat maklumat hanya di hujung jari sahaja. Kamu suka kan? Dengan telefon pun boleh guna. Mengapa penggunaan teknologi penting dalam pembelajaran sekarang? Ikut pada arus pemodenan sekarang, murid-murid lebih suka menggunakan teknologi. Teknologi kan tadi? Teknologi sekarang kita ikut perkembangan. Perkembangan sekarang kan dengan menggunakan telefon. Dengan telefon boleh kita buat macam-macam. Kita boleh belajar, kita boleh guna AI tool. Kan? AI tool apa yang tahu? ChatGPT, Gemini, Copilot. Kat situ kita boleh guna, boleh apa saja kita boleh belajar. Kita selain daripada guna website, selain daripada WhatsApp group. Terima kasih cikgu, jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Assalam. Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Okey. Nama saya Cikgu Ashikin daripada SK Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar. Apakah contoh alat digital yang biasa digunakan oleh murid di sekolah? Okey, kalau nama siapa tadi? Afia. Okey, kalau Afia kalau di sekolah biasanya cikgu boleh tanya Afia, alat digital apa biasa Afia guna di sekolah. Kalau macam cikgu, kalau di sekolah biasanya yang mudah dengan yang dekat, yang mudah, contoh kita guna television, smart TV, kan guna. Kalau kat sekolah lagi ada apa tu lagi, komputer kan. Okey. Bagaimana teknologi membantu cikgu mengajar dengan lebih menarik? Okey. Kalau macam cikgu, biasanya cikgu akan gunakan komputer untuk cikgu ajar subjek bahasa Melayu. Dan contoh kalau kata nak buat karangan, satu benda yang rasa macam karangan, satu benda yang sangat susah, sangat nak guna ayat macam mana. Jadi kita belajar guna satu benda yang menarik dengan menggunakan digital. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri cikgu? Boleh. Waalaikumsalam. Nama diberi Hazira binti Adnan dari SK Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar. Adakah semua sekolah di Malaysia sudah menggunakan kemudahan digital? Pada pendapat cikgu, bukan semua sekolah di Malaysia telah sepenuhnya menggunakan pendigitalan digital ini. Apakah cabaran yang cikgu hadapi bila menggunakan teknologi semasa mengajar? Okey, yang pertama, macam sekolah cikgu, kita kekurangan sumber. Contohnya macam kita laptop kita tak banyak kan. Lepas tu yang kedua ialah kekurangan di sekolah cikgu ialah tarikan internet yang terlalu perlahan, terlalu lambat, menyebabkan bahan yang kita nak upload tu dia tak boleh nak pergi terus, tak pergi jauh, nak pergi cepat macam tu. Yang ketiga, pendedahan terhadap anak-anak murid cikgu sendirilah. Sebab cikgu ni sekolah kampung, jadi anak-anak murid cikgu ni tak ramai yang mahir menggunakan
kaedah yang kita nak bangunkan sekarang ni kan. Mungkin diorang mahir dari sudut game tapi tak nak cari bahan tu pada diorang agak susah sikit. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri cikgu? Okey, nama saya Cikgu Syarizal bin Syafi'i daripada Sekolah SK Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar. Bagaimana murid boleh menggunakan internet dengan cara yang selamat dan bijak? Okey, pada pendapat cikgu lah, pada zaman sekarang informasi kita senang dapat kan. Kita senang dapat. Jadi murid tu kena bijak mencari apa yang baik dan buruk. Murid tu kena membezakan, pandai memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pada nasihat cikgu, elakkan mencari sesuatu yang tak baik, yang buruk. Jadi cari sumber ilmu, cari idea, gunakan internet dengan bijak. Adakah pembelajaran digital lebih menyeronokkan berbanding cara tradisional? Kenapa? Kenapa? Adik suka main game? Sikit. Kebanyakan kanak-kanak semua suka main game, permainan video, betul? Suka lihat video, suka animasi, kartun. Mana lebih menarik? Game. Okey, bezanya konvensional kita cuma nampak cikgu bercerita, menunjuk, mungkin menulis di whiteboard. Tetapi bila ada media, animasi video, dia menjadi lebih menarik. Sebab apa? Mata kita melihat, telinga kita mendengar dan kita kadang-kadang kita ikut dia punya tindakan, betul? Jadi mana yang lebih menarik? Konvensional ke yang tadi? Ya, yang baru kan? Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Boleh perkenalkan diri cikgu? Waalaikumsalam. Saya Cikgu Ayu ataupun dikenali sebagai Teacher Ayu. Saya dari SK Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar. Apakah aplikasi atau platform pembelajaran yang cikgu rasa paling berguna? Kenapa? Okey, platform pembelajaran yang saya rasa paling berguna pada waktu sekarang adalah yang pertama yang kita gunakan Google Classroom, yang kedua adalah Quizizz ataupun sekarang kita kenali sebagai Word Wall. Yang tu memang sangat membantulah untuk kita buat PDP dalam kelas tu lebih menarik dan untuk kita uji kefahaman murid. Selain daripada itu, dalam Google Classroom kita boleh bagi kerja sekolah. Jadi murid boleh hantar melalui platform Google Classroom. Bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak menggunakan teknologi untuk belajar di rumah? Okey, pada pendapat saya, ibu bapa perlu menghadkan masa penggunaan telefon. Contohnya, mungkin dalam sehari 1 jam bermain game di telefon dan lagi 1 jam membuat pembelajaran secara online. Masuk Google Classroom, buat kuis, soal jawab ataupun tengok tutorial di YouTube tentang pembelajaran yang akan dia belajar, ataupun dia boleh buat ulang kaji melalui penggunaan masa yang ibu ayah bagi tu. Ibu ayah perlu tengok apa konten yang anak-anak ni tengok supaya anak-anak ni bukan tengok TikTok ataupun perkara-perkara yang lara sahaja. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekian dahulu episod podcast pada kali ini. Saya Nur Afia dan Nur Arisa. Assalamualaikum. Bye.